tak dapat baju raya baru? Tak apa. Janji tuan-tuan perempuan ada jam baru. Salam raya kedua. Kali ni Taufik nak share dengan korang cara nak connect GBD 200 dengan phone tuan-tuan dan puan-puan. Jom. Pastikan ada G-Shock Move application pada handphone. Buka aplikasi, pilih GBD 200 dan mula untuk pairing. Pada skrin, dia sedang menunjukkan scanning. Untuk dapatkan scanning detection, tekan button A. Kemudian tekan antara button A dan juga button D untuk cari bahagian pairing. Dah dapat, tekan button B dan tekan connect. Dan tekan button add. Kemudian akan dapat prompt pair dan tekan button pair. Dan allow. Update. Dewatch added. Settle. Dan automatic paparan masa telah dibetulkan 527. Kalau tuan-puan terlupa letak phone dekat mana, tekan button A lama-lama sampai keluar menu yang macam ni, kemudian cari untuk phone finder. Selepas dapatkan phone finder, boleh tekan sahaja button B dan execute. Selesai jumpa, tekan balik button B. Kemudian dari segi mood, anda memang boleh set untuk workout. Untuk stopwatch, ada aktiviti yang anda boleh rekodkan sepanjang workout anda dan juga ada notification. Macam sekarang Taufik terima notification daripada TikTok, tekan sahaja button B dan anda boleh baca notification yang dinyatakan. Anda berminat? Ini sahaja. Dapatkan segera.